Kalau kita tonton filem aksi Hollywood seperti Rambo atau John Wick, kita kagum melihat seorang wira berlawan seorang diri membuatkan lawan lari lintang pukal walaupun dia cuma seorang. Namun, adegan kejar-mengejar seperti ini pernah benar-benar berlaku dalam sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ia bukan rekaan skrip, bukan mitos atau dongeng, tetapi peristiwa sejarah yang sahih. Watak utamanya adalah seorang sahabat hebat bernama Salamah bin Al-Aqwa. Beliau bukan jurnalis perang, bukan panglima berkuda. Beliau hanyalah seorang tentera pejalan kaki biasa. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya satu kelebihan fizikal yang luar biasa. Beliau mampu berlari sangat pantas sehingga mampu mengejar perompak berkuda. Kisah ini bermula pada suatu awal pagi di pinggir kota Madinah. Sekumpulan perompak bersenjata lengkap menyusup masuk secara senyap-senyap dan merampas sekawan unta milik Rasulullah SAW, lalu melarikan diri dengan menunggang kuda. Salamah yang berada di kawasan itu menyaksikan kejadian tersebut. Bayangkan situasinya, musuh ramai, berkuda, bersenjata. Salamah pula bersendirian, hanya dengan busur dan anak panah. Jika orang biasa tentu akan melarikan diri atau menunggu bantuan. Namun, Salamah tidak berbuat demikian. Beliau memanjat sebuah bukit dan menjerit sekuat hati ke arah Madinah. Ya Sabahah! Jeritan ini adalah isyarat kecemasan tertinggi pada zaman itu, menandakan serangan sedang berlaku. Sebaik selesai memberi amaran, Salamah terus melompat turun dan berlari mengejar perompak itu dengan kakinya sendiri. Di sinilah bermulanya pertempuran yang luar biasa. Sambil berlari pantas, Salamah memanah musuh bertubi-tubi. Setiap kali memanah, beliau berseru, "Ambillah panah ini, akulah anak Al-Aqwa." Musuh menjadi panik. Mereka menyangka sedang dikejar oleh pasukan tentera Islam yang sangat besar. Sedangkan hakikatnya hanya seorang lelaki berlari mengejar mereka. Setiap kali musuh berpatah balik untuk menyerang, Salamah berlindung di sebalik batu dan pokok. Apabila mereka cuba melarikan diri, beliau keluar semula dan memanah kuda mereka. Tekanan berterusan ini menyebabkan musuh akhirnya melepaskan semua unta yang dirampas dan melarikan diri sambil mencampakkan harta bagi meringankan beban. Melihat keberanian dan ketahanan luar biasa itu, baginda Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tentera berkuda pada hari ini adalah Abu Qatadah dan sebaik-baik tentera pejalan kaki adalah Salamah. Kisah ini mengajar kita bahawa keberanian yang lahir daripada iman tidak boleh diukur dengan logik akal manusia. Apa sahaja kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita, walau sekecil mana pun pada pandangan manusia, jika digunakan untuk mempertahankan kebenaran, ia mampu menewaskan musuh yang kelihatan jauh lebih kuat.